Hilang lah. Okay, hari ni kita nak naik cruise. Dia buka pukul 6.45. Bang, mau nak apa? Bisa, ibu. Tekong. Dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita pula bagian daun pucuk ipah untuk dibuat lembu. Ini kampung Bopet juga dikenali sebagai Bau sedap oh. yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup dan tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemeliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. In 200 meters on the right from the Taman Rumpah Jetty, you will see a Malay village called Kampung Bottom, which was named after the local land commissioner, J.F. Bottom. He was a well-respected man and played a very important role in several restoration and restoration efforts fully financed by the state government.